Apa pandangan Ustaz tentang kahwin awal dan ia adalah pilihan ibu bapa? Molek kahwin awal. Nak zaman sekarang. Nah, cuma kita ni hak dak berapa comel ni penyediaan. Nampak? Kesediaan kita. Dari segi galak, gata memang kena nikah awal dah. Dah umur 15 tahun lah ni budak puan je lapak naik atas motor dah. Kena molek berhenti kat traffic light tu turun pula. Naik ni, lapak naik anu pula. Orang kata, "Jom, hei. Lapak, padahal nak jatuh dah. Lapak, turun naik atas Vespa pula." Baru 15 tahun umur. Nah, patut nikah derah. Bila nikah derah boleh zuriat. Sebab kalau nano sangat anak puang kita tengok pelik ni, mainan pelik ni, tak ada obat dah. Win nikah. Faham? Jangan win nikah dengan hak dia nak tu kacau rawal tu. Tu nak mandi junub tak pandai. Tengok pelik dah ni main tobik sama dak alik rumah ni. Larang pakai luar ketak juga. Suruh pakai tudung, dok pakai tudung. Tak ada obat win nikah. Win nikah, cari hak janggut-janggut sikit. Gitu. Cari hak berjuruh-juruh. Hak janggut main nak hak solehah aja, hak gini-gini kita pakai tarbiyah. Jadi dia nikah, boleh orang datang, dia akan jadi reda selalu. Hak perangai jahat, tak jahat dah. Tu. Lepas tu bagus nikah muda. Kadang-kadang nikah tua. Umur 45 baru nak nikah. Dah 45 lambat boleh zuriat. 10 tahun nikah baru boleh anak seorang. 55 anak umur setahun. Anak umur 5 tahun dia 60. Baru nak atas sekolah tadika, sekolah pasti. 60 nak pergi ambil anak ni. Start motor setengah jam dah hidup lagi. Cabut lipas-lipas. Oleh anak menangis lok tunggu tepi jalan. Kata tak kimu ayahku tu. Nampak? Ni masalah. Dah lah siapa lewat pergi pimpin anak orang pula alik. Mata tak nampak, bola raga.